Assalamualaikum guys. So apa nak buat lepas SPM part 4. Panjang pula cerita FY kali ni kan. So pada adik-adik sekalian, salah satu lagi saranan FY adalah go to where the money is. So kita nak buat duit kan, kita nak jadi senang kan, kita nak keluarkan diri kita daripada kesusahan kan, kita nak naikkan status keluarga kan, kita nak tingkatkan ekonomi keluarga kita kan. Jadi go to where the money is. Buat kata orang putih lah kan. So dalam Malaysia ni tempat yang paling banyak duit adalah dalam bursa. Tempat yang paling banyak duit dekat kripto, dekat Dow Jones kan. Semua dekat exchange seluruh dunia lah. Jadi salah satu benda yang paling baik ialah untuk belajar investment. Kan? Duit buat duit. Kan? Go to where the money is. Salah satu tempat yang banyak duit ada dekat bank. Kan, sebenarnya pergi dekat tu dekat bisnes. Kat situ kita boleh cari duit yang banyak lah. Kalau kita berjaya kembangkan bisnes tu hingga ke seluruh dunia. Zaman-zaman teknologi ni kan, zaman-zaman globalisasi ni kan. Kalau kita berniaga sekadar dekat uptown kan, dapatlah boleh cari RM100, RM200 kan satu hari kan. Dekat satu tempat yang kecil. Tapi kalau kita dapat berniaga seluruh satu negeri kan, katalah dalam negeri 9 kan, kita boleh berniaga dapatlah ribu-ribu. Tapi kalau kita dapat jual satu Malaysia kan, kita boleh buat ratus ribu hingga juta-juta. Tapi kalau kita nak jadi billionaire, kita kena jual barang kita tu ke seluruh dunia. Seperti mana yang dilakukan oleh syarikat-syarikat China kan, manufacturing tu dan sebagainya kan. Nak jadi billionaire, kena jual barang kita, servis kita ke seluruh dunia lah kan. Cerita dia dalam hal ni go to where the money is lah. Maksudnya dalam hal ni janganlah pergi cari kerja-kerja yang tak ada duit kan. Maksudnya kita hanya buat kerja-kerja yang bersifat education kan. Kita jadi kerja dekat HR ke kan. Kita kerja sebagai kerani ke kan. Kita buat kerja-kerja education kan. Tapi kita nak berada kat tempat-tempat yang ada duit. Kerja dekat treasury ke, kerja dekat bahagian marketing ke kan. Bahagian-bahagian yang ada margin kan. Kita jadi broker ke, kita jadi agent ke kan, kita jadi trader kan. Semua tempat-tempat yang ada duit kan. Kat mana tempat tu ada duit, lagi besar duit ada kan, kat situ yang kita kejar. So macam FY sendiri memang berada dalam bidang saham lah kan. Jadi kat sini memang hari-hari trade dia bilion-bilion kan. So idea dia macam mana FY nak keluarkan duit bilion-bilion tu untuk masuk dalam poket FY. Itu je FY punya kerja kan hari-hari. Alright tuan-tuan, fikir-fikirkanlah. Untuk adik-adik sekalian, all the best. Itu saja daripada FY. Assalamualaikum. Bye.